Hai semua, hari ni kita nak buat satu lagi cordial yang super sedap, creamy, masam-masam manis. Kita panggil dia Mango Creamy Crush. Jom kita start. First kita buat dulu puding. So kita nak gunakan puding Nona berberisa mango. Ikut je instruction kat belakang dia. So masukkan 400ml air. Tuang serbuk puding, kacau sampai sebati dan masak. Dah siap, tuang dalam bekas dan biar dia keras. Lepas tu kita potong dia kecil-kecil berbentuk cube. Kalau nak potong betul air pun boleh je, tak ada masalah. So next kita buat jelly pula. So kita gunakan jelly Nona mango juga. So masukkan 400ml air, masukkan serbuk jelly, kacau dan masak dia sampai larut. Tuang dalam bekas. Yang ni kita tak payah nak potong cantik-cantik dah. Kita just lenyek je guna garpu bagi dia texture sikit. So sekarang part yang paling best, kita nak potong buah-buahan yang kita nak guna. So kita nak gunakan buah kiwi, strawberry, mango dan nangka. Ambil satu mangkuk. First kita masukkan buah mango dahulu, diikuti dengan buah strawberry. Lepas tu kita letak buah kiwi dan akhir sekali kita letak buah nangka. Lepas tu kita masukkan puding Nona berperisa mango tu banyak-banyak. Tambah pula jeli mangga. Lepas tu kita masukkan sedikit longan dalam tin tu, kari dengan air dia bagi ekstra manis. Kemudian tambahkan satu sudu kecil susu pekat, sedikit cordial mango dan juga sagu yang berwarna oren. Kemudian tuang sesuai cair sampai semua bahan tenggelam. Jangan lupa tambah nata di koko berperisa mango juga. Kalau nak lagi manis, boleh tambah sedikit gula batu. Last sekali masukkan ais batu. Kacau bagi sebati, bagi ais dia cair sikit, bagi dia betul-betul sejuk. Dah pun siap. Siri cakap koktail ni memang padu, creamy, segar dan semua cukup. Kalau buah tak cukup kat rumah, guna je apa yang ada. Janji jangan letak durian sudah. Jangan lupa try resep ini. Selamat mencuba.